tuan-tuan, mengcover-cover saya lah. Ada hari tuan-tuan kadang-kadang saya tak ada. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok Fatin Live tu tuan-puan, mari tuan-puan tahulah. Tak lain dan tak bukan, dia akan menceritakan manfaat-manfaat, benefit-benefit yang akan dianjurkan oleh SQA Sautul Quran Academy. Boleh? Tuan-tuan dan puan, jom masuk panggil rakan-rakan yang lain, tap-tap screen sharekan live kita tuan-tuan dan puan. Kita nak sambung bacaan Al-Quran hari ni hari Rabu, betul? Hari Rabu dan Khamis tilawatul Quran, muka surat 60. Jom tuan-tuan. Acik-acik boleh panggil kawan-kawan yang lain. Boleh panggil kawan-kawan yang lain tuan-tuan dan puan. Muka surat 30. 30 pula dah. Muka 60. Jap, saya zoom. Ni. Boleh Tuan-tuan buka muka surat 60. Surah Ali Imran. Hari ni Rabu. Iyalah, Rabu dan Khamis. Rabu dan Khamis tilawatul Quran. Boleh ke? Dah buka ke teman-teman? Dah ready dah nak baca ni? Masing-masing dah ready dengan Al-Quran masing-masing? Kalau tengah draft jangan buka Al-Quran. Fokus pada pemanduan. Okay? Siapa yang tengah free-free, relax-relax kat pejabat, tengah free-free kerja, bos bagi take 5, take 10. Jom buka Quran teman-teman, kita belajar bersama-sama. Okay? Al-Quran boleh bawa ke mana-mana teman-teman. Kat mana-mana tu tempat yang sesuai lah. Okay? Teman-teman kat office, buka je Quran kat office. Tak boleh buka Quran macam biasa, teman-teman buka kat handphone. Masing-masing mustahil tak ada handphone kan? Semua orang ada handphone tuan-tuan. Jaranglah tuan-tuan orang dewasa ni tak ada handphone. Mustahil. Okey? Siapa yang ada handphone tuan-tuan boleh buka Quran kat handphone. Kita baca sama-sama. Kita sama-sama tahsin Al-Quran. Kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Boleh ke? Boleh kan tuan-tuan? Tengok Quran Ustaz sebab jemput anak? Boleh. Jom tuan-tuan. Clear? Ready? Boleh panggil rakan-rakan yang lain. Tap-tap screen sharekan live kita tuan-tuan. Kita nak sambung baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muka surat 60 ayat 81. Kita sambung kat sini. Boleh? Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Berhenti sini. Nampak tak teman-teman? Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Tuan-tuan tengok satu persatu. Qala. Kenapa panjang? Sekejap Bazli atau Zafran? Tolong jap. Lighting. Oh, bergogak-gogak kau lagi lah. Lighting tu. Dia cerah sangat tu. Mendung dia sikit. Okey. Itu gelap kan? Okey. Alright. Okey, masih. Okey, baik teman-teman. Jom, sambung balik. Qala aqrartum. Teman-teman dua harakat. Ada alif teman di sini, dua harakat. Nampak? Qala aqrartum. Teman nampak ni huruf apa? Ni huruf apa tuan-tuan? Mak-mak saya, ayah-ayah saya yang dikasihi sekalian. Ni huruf apa tuan-tuan? Ni huruf qaf. Huruf qaf ingat tuan-tuan? Ba, jim, dal, qaf, ta. 5 huruf tuan-tuan. Dia adalah qalqalah apabila dia ada tanda sukun ataupun dia diwaqafkan. Tanda sukun macam mana Ustaz? Yang ni sukun nama dia. Ataupun dia diberhenti, diwaqafkan. Dia qalqalah tengah-tengah ayat. Ni tengah ayat ni, bukan hujung kan? Tengah ayat kan? Maka dia sughra, S. Qalqalah sughra. Qala aqrartum. Qala aqrartum. Qala aqrartum wa akhadtum. Tuan, rartum. Kenapa dia baca jelas? Sebab mim tanda sukun.
Okey? Wa akhadh. Tengok lidah saya. Wa akhadh. Tuan-puan, jangan dilantunkan. Jangan baca wa akhadhtum. Siapa biasa baca macam tu? Ataupun biasa dengar orang baca macam tu? Tuan-puan, aqrartum wa akhadhtum wa akhadhtum. Khaltum. Bukan khadha. Wa akhadhtum akhadh. Tuan-puan, jangan. Letak lidah betul-betul di hujung keluarkan. Khadh. Wa akhadh. Cuba buat. 1, 2, 3. Qala aqrartum wa akhadhtum wa akhadhtum. Boleh? Huruf zal tuan-tuan, jangan jantun. Keluar hujung lidah. Ingat tuan-tuan, huruf zal tulis. Keluar hujung lidah tulis. Boleh? Kadang terbabas bila baca. Kenapa terbabas? Sebab terlalu laju. Macam bawa kereta, kalau bawa perlahan, insya-Allah tak terbabas. Bila bawa laju, bila jalan licin terbabas aksiden. Faham? Samalah mengaji Quran, laju-laju. Qala aqrartum wa akhadhtum. Tu jadi dia. Kecuali kalau dah mahir tak apa. Qala aqrartum wa akhadhtum khadh. Tahan. Jangan khadh tu tak mau tuan-tuan. Boleh? Qala aqrartum wa akhadhtum. Cuba 1, 2, 3. Cik Atih, cuba Cik Atih. Pada Y cuba. Qala aqrartum wa akhadhtum. 1, 2, mula sekali lagi. Qala aqrartum wa akhadhtum. Lagi sekali. Qala aqrartum wa akhadhtum. Boleh? Ikut kau tidak ni? Ikut ikut Ustaz. Saya ikut. Cik ikut Ustaz. Okey. Saya percaya. Okey. Wa akhadhtum. Kenapa tum? Kenapa tak dengung? Ingat tuan-tuan, sebab ada tanda sukun. Boleh? Ikutlah tuan-tuan, baca sama-sama kan? Wa akhadhtum ala. Kenapa panjang? Ada alif kecil, tulis tuan-tuan 2 harakat. Ala. Ustaz cuba lagi? Boleh? Qala aqrartum wa akhadhtum. Nampak? أأقررتم وأخذتم أأقررتم وأخذتم أأقررتم وأخذتم. Alright? Sama tuan-tuan, dia tak lantunkan. Huruf zal keluar hujung lidah, jangan lantun. In un khal khid khun. Nampak? Boleh ke? Jangan baca khad khid. Mana datang the tu? Tak payah tuan-puan. Letak betul-betul lidah tu. Boleh? Aqrartum wa akhadhtum ala dha. Tengok lidah saya. Dha. Boleh? Boleh tahan? Apa yang boleh tahan? Boleh? Ala. Assalamualaikum. Subtropika syurga. Subtropika? Dia macam lah. Ala dhalikum. Salah. Apa yang salah tu? Cik Rogayah, apa yang salah? Kat mana saya salah? Beritahu. Wa akhadhtum ala dhalikum. Cik Gaya, kat mana saya salah? Beritahu lah. Takut saya tersalah sebut kot. Wa akhadhtum ala dhalikum. Oh, salah tekan. Saya ingat saya salah. Mencemaskan. Okey.
Tiba-tiba salah kan, ingat saya takut saya salah. Salah tekan punya. Salah type. Cakap lo. Awak ingat kat mana awak salah tadi dah? Okey. Okey, teman-teman. Wa akhadtum ala dhalikum keluar hujung lidah, teman-teman. Okey? Ingat Lepas tu ada alif kecil ni dua harakat. Tuan-puan, janganlah baca za. Ramai kadang-kadang tuan-puan. Za. Terutama surah Al-Kahfi. Setiap Jumaat baca. Alhamdulillahillazi anzala ala. Alhamdulillahillazi. Tuan-puan. Alhamdulillahillazi. Okey? Alhamdulillahillazi anzala. Betul. Okey? Clear? وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. Kum. Tuan-tuan mati betul-betul sebab mim sukun. Ni tuan-tuan. Huruf ni saya nak tanya. Semalam kita baru belajar. Ni huruf apa? Ni huruf apa? Ni huruf apa tuan-tuan? Jari saya tengah tunjuk ni. Ni huruf apa? Ramai-ramai jawab. Huruf sad. Okey, cantik. Saya nak tanya seterusnya. Sad ni muncung ke tak muncung? Muncung ke tak muncung? Sad ni muncung ke tak muncung? Tak muncung. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Betul tak betul saya sebut? Tuan-tuan tengok Tengok betul tak betul saya sebut? Tengok. Okey, tengok Bacaan yang pertama. Wa akhadtum ala dhalikum isri. Dhalikum isri. Salah ke betul? You kau salah. Betul? Okey, kenapa saya salah? Kenapa saya salah? Muncung. Ya, betul. Andailah tuan-puan, bagi satu tepukan. Tuan-puan bagi satu tepukan untuk tuan-puan. Alhamdulillah. Maksud dia mak-mak saya, kakak-kakak saya dah pandai dah sebut huruf sad. Tuan-puan, huruf sad jangan muncung. Habis tu nak baca macam mana Ustaz? Dzalikum isri. Dzalikum isri. Bukan is. Lidah statik kat bawah tuan-puan. Dapat? Wa akhadtum ala dhalikum isri. Bukan isri. Boleh? Ya, kosong, dua harakat. Clear? Dapat ni teman? Cantik. Cuba sekali. 1, 2, mula. Wa akhadtum ala dhalikum isri. Salah pula. Jari salah tunjuk. Sekali. 1, 2, 3. Wa akhadtum ala dhalikum isri. Boleh? Ujung lidah. Dhalikum isri. Cantik. Alhamdulillah. Jom sambung. Qalu aqrarna. Dua harakat tuan-puan, alif kosong. Aqrarna. Kenapa lu panjang? Sebab ada ombak tuan-puan. Nampak ombak ni? Ni ombak saya bulat ni. Jumpa dengan hamzah tuan-puan. Maka bacalah 4 atau 5 harakat. Qalu aqrarna. Ingat tuan-puan huruf qaf, ba, jim, dal, qaf, ta. 5 huruf ni kalau sukun di atas dia ataupun dia diwaqafkan, diberhentikan, automatik dia qalqalah. Qalqalah apa tuan-puan? Tengah-tengah ayat surah kecil. Nampak? Surah tu apa Ustaz? Kecil. Tengah-tengah ayat maka dia surah, dia kecil. Qalu aqrarna. Dapat? Berhenti sini. Settle. Habis kan?
Qala fashhadu wa ana ma'akum. Nampak tak? Mim ni minasyahidin. Sekali tuan-tuan. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Boleh? Kita tengok satu-satu. Qala, dua harakat, alif kosong. La fashhadu, fashhadu. Tuan-tuan, nampak tak macam ada alif ni? Pangkah tuan-tuan kat sini. Dia tengah-tengah ayat hamzah wasal, alif wasal tak fungsi. Fa pada atas fa masuk kepada shin bertanda sukun. Fash, shin tuan-tuan sifat dia kena ada angin. Cuba buat. Bukan ha macam tu. Busuk mulut kau. Macam ni tuan-tuan. Ada rasa angin tak? Cuba buat. Ada angin? Itulah shin. Tafashi nama dia. Bukan ha. Macam tu. Aduh. Suruh bunyi tu tuan-tuan. Ada angin tak? Tafashi. Angin yang tertahan. Okay. Qala fashhadu. Kalau baca qala fash, tak ada. Dia kena ada angin. Angin tu lepas tuan-tuan. Qala fashhadu. Ha, bukan ha. Ni ha gulung tuan-tuan. Boleh? Qala fashhadu. Waw kosong, dua harakat. Boleh? Wa ana ma'akum. Wa ana. Kenapa nak pendek saya nak tanya? Kenapa Ustaz tak baca wa ana ma'akum? Sebab apa? Sebab dia bukan alif kosong ataupun nama lain dia tuan-tuan, dia sifir. Sifir mustadir, mustatil, dia ada dua. Tak payah tahu nama lah tuan-tuan, pening kepala kan? Tuan-tuan cukup tahu alif kosong, tapi atas dia bukan kosong. Maksudnya alif ni tak kosong. Bukan kosong alif ni. Alif yang mana atas dia ada bentuk bulat macam ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan alif ni tuan-tuan bangkah aja macam tak wujud. Buat. Dalam bacaan, ibarat dia tuan-tuan pangkah je alif ni macam tak wujud. Dalam bacaan. Bukan tulisan Wa ana ma'akum. Sebab tu baca pendek. Faham? Faham tak? Boleh kau ni? Boleh kau? Pemain Zatul boleh pemain Zatul? Okey. Alif ziyadah. Faham? Puan Syikin, alhamdulillah. Boleh? Faham? Boleh, faham. Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Pangkah dia ibarat macam dia tak ada tuan-tuan. Dalam bacaan lah. Wa ana ma'akum. Mim kosong. Ulang Ustaz. Kalau alif ni atas dia ada bulat macam ni, maksud dia bukan kosong. Tuan-tuan automatik pangkah alif ni. Bayangkan ibaratkan alif tu tak ada. Jadi na ni akan pendek lah, alif tak ada. Wa ana ma'akum. Wa ana ma'akum. Tuan-tuan nampak tak mim kosong? Jumpa pula dengan mim tuan-tuan. Mim pula ada sabdu. Maka wajib dengung dua harakat. Boleh? Masuk tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan dengung kat dia. Ma'akum. Ma'akum. Dengung kat sini. Boleh? Ma'akum minasyahidin. Sama juga tuan-tuan. Okay, hamzah wasal pangkah tak wujud dalam bacaan. Nun pada atas na. Masuk kepada shin. Tanda sukun. Sukun pula. Sabdu. Tekan dengan tuan-tuan. Wa ana ma'akum boleh? Sekali, 1, 2, mula. Wa ana ma'akum ikut tahu? Buat sama-sama. 1, 2, 3. Wa ana ma'akum
syahidin. Boleh? Sekali. Wa ana ma'akum minasyahidin. Tanpa dua harakat. Ada alif kecil, tulis dua harakat. Hidin. Boleh? Ya kosong hujung ayat 2, 4 atau 6 harakat. Settle? Boleh ke takat ni? Boleh ke? Jom screenshot dulu tuan-tuan. Screenshot sampai kita baca sama-sama. Baru kita masuk bawah. Sikit lagi ada masa 10 minit lagi. Jom. Ayat ni tuan-tuan Ayat ni Jom, tuan-tuan siapa nak screenshot boleh screenshot. Sampai tu jom kita baca sama-sama. Tuan-tuan sambil baca sambil tengok apa yang tuan-tuan tulis. Okey, jangan baca je. Dia baca, tak boleh lah. Kena baca sambil tengok apa yang dia tulis. Boleh ke? Dah ready? Jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, mula. Saya baca tuan-tuan ikut. Qalu aqrar. Atas lagi tuan-tuan Sorry, sini. Sorry, silap. Atas lagi. Jom, sampai sini. 1, 2, 3. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Dapat? Boleh? Baca. Okey, sama bawah. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Boleh? Lagi sekali. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Boleh? Clear? Assalamualaikum Ustazah. Tersalah tu Ustaz. Tak lebih Zah belakang Sambung teman. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum boleh? Sekali. Wa ana ma'akum minasyahidin. Boleh ke? Wa ana ma'akum minasyahidin. Dapat? Okay, clear teman. Alhamdulillah. Jom sama bawah sikit lagi teman. Satu ayat lagi. Boleh ke tidak ni? Boleh. Senyap teman ni kan? Memanglah senyap dah suara tak? Kha tu susah nak dapat bunyi growl. Selalu terbunyi kha. Okey, cantik. Baik. Tengok kat sini. Saya tekankan bunyi kha ni. Sini kha ni kan? Betul tak? Penrawi. Dia akan jadi apa? Kha kan? Wa akhadtum. Betul tak? Wa akhad. Itu typical. Jangan risau. Okey, saya nak bagi tahu. Kha ni, cara nak sebut dia, sebut buka mulut sikit. Buka dulu. Penrawi buka mulut dulu. Bukan buka mulut besar-besar tu. Bukan menganga. Buka sikit je. Dan sebut kha. Bulatkan mulut, jangan muncung. Jangan muncung. Muncung macam ni. Tu muncung. Bulatkan mulut. Kha. Bunyi kha tu dia jadi bulat. Sebab dia KHO, dia bulat. Tapi jangan muncung. Cuba sebut. Bulatkan mulut. Kha. Kha. Kalau kha, mulut takkan bulat. Kalau sebut kha, mulut takkan bulat. Saya bagi tips tuan-tuan. Nak sebut kha, mulut tuan-tuan tu bulatkan. Bukan badan yang bulat. Faham tak? Mulut tu bulatkan. Kha. Dia jadi kha. Kalau tuan-tuan tak bulat mulut, dia akan jadi kha. Kha. Wa akhadtum. Wa akhadh. Khadh.
Dapat kha tu cuma nak bunyi kahak tu. Kha. Kha ni tuan-tuan, dia tak payah bunyi kahak sangat pun. Tak payah nak kahak pun lah. Parah pula sekarang. Kha ni bukan nak kahak tu, kita nak desiran tu. Dia bukan nak tak payah, nak sikit je. Kha. Sikit macam tu je. Faham? Bukan nak tuan berkahak pun lah. Khadh. Boleh? Wa akhadtum. Sikit dapat pun dah jadi dah desiran dia tu. Okey? Sikit je desiran dia. Tapi yang penting jangan tuan-puan buka mulut tu tak bulatkan. Macam berdengkur saya. Iyo. Ada kau berdengkur? Ada juga. Tapi bunyi kha bulatkan tuan-puan. Tahu tak bulatkan mulut? Tak keluar angin kan Ustaz kalau sebut huruf kha tu? Dia tak keluar angin, dia kha macam tu je. Faham? Boleh ke? Boleh? Bulat mulut tuan-puan. Kha, bunyi dia bulat. Kha. Kalau tuan-puan tak bulat mulut dia akan jadi kha. Tapi bukan muncung. Kalau muncung kha, dia kha. Kha bukan kha. Kha mulut tu tak bulat. Kalau kha mulut bulat sikit. Faham? Boleh? Ini tips saya ajar tuan-puan ni betul-betul mendalam ni. Boleh? Clear? Kha tak ada gigi lah. Tak payah tuan-puan. Kha tak payah guna gigi. Tak ada orang sebut kha guna gigi tau. Tak payah. Tak ada orang sebut kha guna gigi. Tak ada kena dengan gigi tau. Nak faham? Ustaz Asyik tak ada gigi lah Ustaz. Asyik tak ada gigi masalah nak sebut tuan-puan. Kha tak payah guna gigi. Kha menggunakan tekak. Siapa tak ada tekak? Itu you. Kalau tak ada tekak masalah tuan-puan. Kalau tak ada gigi tak jadi masalah nak sebut kha ni dah. Kha ni guna tekak tuan-puan. Tapi jangan tuan-puan berkahak mana. Dia tak payah berkahak sangat pun. Kita nak berdesir sikit je. Nak jadi macam kha. Cukup. Ada kha. Sikit je. Kha. Bukanlah tak payah dah. Faham? Nak sikit je. Desiran tu tuan-puan. Kha. Wa akhadtum. Boleh? Boleh ke? Boleh ke? Baru nak masuk bawah ni dah sampai 56. Bolehlah sikit tuan-puan. Jom sama sikit A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ayat 82 bawah ni. Faman tawalla ba'da dhalika faulaika samput. Ustaz. Okey, tuan-puan, kalau panjang macam tu tak sampai nafas tuan-puan berhenti. Faman tawalla ba'da dhalik. Berhenti sini. Boleh? Jangan paksa diri tuan-puan. Kan pakai inhaler kan? Okay, orang mengaji Quran, relax dia mengaji Quran tak bersama-sama untuk hospital. Dia tak? Faman dengung kosong. Kerana apa tuan-puan? Dengung kosong. Dengung kerana apa? Nun kosong. Nampak nun? Kosong, tak ada apa-apa tanda, betul? Nampak? Nun ni kosong tuan-puan, tak ada apa-apa tanda? Zero. Tak ada apa-apa tanda tuan-puan. Maka nun kosong jumpa selain lam dengan ra. Automatik tuan-puan dah tahu dah. Dengung samar, dengung sembunyi, dua harakat. Mim pada atas ma, nak masuk kepada ta, nun ini disamarkan. Famanta. Nak ready nak sebut huruf ta dah. Samarkan. Sembunyikan. Ikhfakan dia. Faman walla, tahan tuan-puan, ada sabdu, lepas tu ada alif kecil, dua harakat. Faman tawalla ba'da dhalik, dhalik, ujung lidah. Lepas tu tuan-puan ada alif kecil, tulis dua harakat. Boleh? Ba'da dhalik. Boleh? Kaf tuan-puan nak waqaf ada angin sikit
ba'da dhalik. Sedal. Habiskan. Faulaika humul fasiqun. Okay, tengok sini tuan-puan. Boleh sambung tak sini? Boleh. Faula ni satu ayat. Fa, baris atas. Fa, kenapa baca pendek Ustaz? Kenapa tak baca faula? Kan ada alif ni. Tuan-puan kalau tahu. Alif ni tuan-puan bukan kosong. Pangkah dia kerana ada hamzah pada depan. Fa-u. Fa-u. Ustaz, okey. Yang kedua, kenapa waw ni pendek Ustaz? Kenapa baca faula? Kenapa tak baca faula? Apa ingat saya kata? Dia alif waw ya bukan kosong. Sebab apa? Dekat waw ni ada bulat. Dia bukan kosong. Bila ada bulat tuan-puan, pangkah je huruf tu. Dalam bacaan dia tak ada. Faula. Faula. Tuan-puan nampak tak? Ombak jumpa dengan hamzah. Tuan-puan baca 4 atau 5 harakat. Boleh? Faulaika humul fasiqun. Humul hamzah wasal pangkah mim pada depanmu masuk kepada lam. Humul fa. Kenapa panjang? Bulat ada alif kecil tulis 2 harakat. Humul fa. Si, huruf sin, senyum, sin senyum. Jangan baca fasiqun. Wahai nyombong wana. Humul, gurau tuan-puan Humul fasiqun. Boleh? Waw kosong, hujung ayat boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Boleh? Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selesai. Okay, teman-teman, siapa nak screenshot? Silakan screenshot dahulu. Okay, screenshot teman-teman, siapa nak? Boleh? Alhamdulillah. Cik Ila boleh Cik Ila? Cik Farah boleh Cik Farah? Kak Poh, Kak Izzah, Kak Jos, Puan Hanifah boleh? Ini semua student saya, semua-semua follower saya pada dulu ni. Puan Fatin Ahmad Kitchen. Kak Fatin, Kak Fatin. Cik Mala pun student lama saya. Kak Poh, student lama saya semua ni. Dia tak student ataupun follower saya pada dulu. Kan? Tuan-tuan follower saya pada dulu kan. Daripada, ni semua follower setia saya ni. Saya pergi dengan Ustaz Allah, dia dengan Ustaz Allah. Daripada Ustaz Allah saya pergi keluar pun follow saya juga. Kan? Alhamdulillah. Dah habis ke Ustaz? Dah habis lah Kak Zita. Dah pukul 12 Kak Zita. Apa esok Kak Zita masuk balik Kak Zita? Kan daripada dulu saya mengajar Ustaz Allah kan. Daripada Puan Rawi. Saya pun Ustaz lah, Puan Ain Abdullah. Daripada Ustaz Allah, saya buat sendiri tuan-puan, pun sama juga. Follow dari zaman Ustaz lah. Boleh tuan-puan, tak ada masalah. Okay? Tu nak belajar Ustaz? Boleh. Jom. Tuan-puan kalau rasa malu, kalau rasa segan, tuan-puan masuk kelas saya. Okay? Masih setia dengan Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih tuan-puan. Okay? Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 11 suku pagi. Okay? Saya pun dulu intai-intai je. Intai kami antara nampak esok jangan. Nyanyi pula ya tak? Follow dari zaman Ustaz lah. Terima kasih. Saya baru nak belajar dengan Ustaz. Okay, jom. Tuan-tuan dan puan-puan, tak kira lah tuan-puan baru belajar ko, dah lama belajar dengan saya ko. Daripada tuai padi dah Ustaz. Salah itulah. Tak ada ko. Salah lirik. Ikutlah tuan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih tau. Saya nak ucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih. Daripada dulu tuan-tuan dan puan, siapa yang baru follow saya, siapa yang dah lama follow saya, siapa yang baru nak kenal saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Ustaz Aidil. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajar kelas Iqra, Tilawah dan Tajwid. Okey, khusus tuan-puan untuk membantu kepada mak-mak ataupun sesiapa sahaja yang baru nak belajar Al-Quran. Cara pembelajaran yang diajar oleh saya tuan-puan dengan cara yang sangat-sangat perlahan. Okey, kalau tak ada kelas sedih. Dulu slot Ustaz pukul 3 petang. Ya betul. Kalau tak ada kelas sedih, jangan sedih. Dari anak 1 sekarang dah anak 2 dah Ustaz kan? Yo. Aduh, hai. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih tau. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu. Follow saya tuan-puan pada setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 11 suku pagi. Okey?
InsyaAllah tuan-tuan, Isnin dengan Selasa kita belajar berkaitan dengan Iqra daripada awal asas. Okey. Lepas tu tuan-tuan, Rabu dan Khamis kita belajar tuan-tuan dan puan-puan tilawah. Jumaat tuan-tuan dan puan-puan kita akan belajar tilawah dan tajwid. Cuma Isnin tuan-tuan, Isnin dengan Selasa saya ingat nak buat satu buku latihan lah. Saya nak buat sama-sama dengan tuan-puan. Boleh tak? Saya nak mengajar tuan-puan sama macam saya mengajar dulu kat Kafar dulu. Isnin dengan Jumaat kita Iqra kan. Isnin dengan Jumaat saya ingat nak guna buku latihan. Saya nak tulis, lepas tu saya nak tuan-tuan dan puan-puan buat sama-sama. Boleh tak? Tak boleh pun buat, jadikan boleh. Boleh kau tak boleh kau kena boleh. Okay? Nak belajar kau nak boleh. Kau nak ikut. Paksa kan. InsyaAllah tuan-tuan, saya ingat Isnin dengan Selasa saya nak buat satu pembelajaran yang agak efektif sikit. Supaya tuan-tuan dan puan-puan tak rasa macam boring, ngantuk. Dan nak lebih berkesan, saya akan guna magic colour. Saya dah beli tuan-tuan magic colour. Ya, saya tunjuk tuan-tuan. Bukan main-main ni tu. Ni cerita benar ni. Saya dah beli tuan-tuan, nampak tak? Saya dah beli colour pen. Saya dah beli colour pen tuan-tuan dan puan-puan. Colour-colour ni saya nak mengajar tuan-puan bagaimana cara nak penyambungan huruf. Okey? Sebab saya tengok mak-mak kita ni ramai dia keliru. Aku terpromote dah. Ramai keliru tuan-puan dengan penyambungan huruf. Dia keliru huruf zal boleh gabung tak dengan huruf alif. Dia keliru tuan-puan, dia ingat zal gabung dengan alif tu huruf zal rupanya. Tak, tu huruf nun. Dia keliru tuan-puan huruf sad dengan huruf dad. Sad kalau gabung dengan alif jadi sa. Dia keliru huruf dad dengan huruf dha. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sediakan colour pen. Tuan-puan jangan tanya ni beg kuning pula. Beli kat mana-mana, aku beli kat Eco je. Saya beli kat Eco je tuan-puan. Jadi kat Eco shop je. Okey. RM2.60 dekat ni kot. Harap-harap berkualiti lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya beli pen colour pen ni sebab saya ingat minggu depan, Isnin dengan Selasa, saya nak mengajar tuan-puan guna colour pen dan saya nak buat latihan sikit. Tuan-puan wajib menulis. Kecuali tuan-puan tengah buat kereta tak payahlah menulis. Tuan-puan wajib menulis tuan-puan. Sebab saya nak tulis dekat kertas daripada atas ni kan, ada kamera atas. Saya nak tulis tuan-puan macam mana nak sambungkan huruf sad dengan huruf dad. Macam nak gabungkan huruf nun dengan huruf alif. Contoh. Nun boleh gabung alif? Boleh. Zal boleh gabung alif? Tak boleh. Suka keliru bila huruf nun bersambung dengan huruf kha. Iyo, nun gabung dengan kha macam mana gayunya Ustaz? Nun. Tak apa tuan-tuan, jangan risau. Jangan pening kepala. InsyaAllah tuan-tuan. Minggu depan kita belajar bersama-sama. Hari Sabtu kena pergi Eco Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Saya beli colour pen tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan tau. Saya pergi kedai Eco. Saya nak beli barang lain. Saya teringat, mana aku nak ajar mak-mak ni Saya akan gunakan tuan-tuan sedaya upaya ilmu apa yang saya ada. Dengan penuh kasih sayang saya curahkan kepada tuan-tuan dan puan mak-mak saya semua. Kau nak bongkau baik cucu sekolah dah cik kalau tak payahlah bongkau lah kat kedai Eco tu boleh. Ustaz tunjuk nak SS. Dah takkan colour pen pun nak screenshot. Okey, saya sayang mak-mak saya semua tuan-tuan. Kalau boleh saya nak tuan-tuan boleh mengaji sama-sama lah. Okey. Belilah tuan-tuan RM2.60 murah. Ayo kedai Eco ni mahal sikit pun RM2.60 tu RM3. Tuan-tuan dan puan, saya pergi kedai Eco, saya teringat macam mana saya nak mengajar mak-mak saya ni. Saya akan gunakan seluruh tenaga, seluruh ilmu apa yang saya ada tuan-puan untuk pastikan tuan-tuan dan puan at least boleh mengaji Quran dengan baik. Okey? Tuan-puan boleh mengaji Quran dengan baik. Tuan-tuan dan puan, terima kasih tau. Sudi support saya bersama-sama. Jangan lupa Isnin hingga Jumaat jam 11 suku pagi kita belajar mengaji sama-sama. Okey? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. ABM Ustaz, ya alat bantuan mengajar. Betul? Boleh teman? Minta maaf daripada saya Ustaz Aidil atas segala salah dan silap, kekurangan, keterlanjuran, bahasa kata dan sebagainya. InsyaAllah kami akan belajar rajin-rajin Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Panggil kawan-kawan yang lain, ajak kawan-kawan yang lain. Kalau malu, kalau segan, jom masuk live saya Ustaz Aidil. Isnin hingga Jumaat jam 11 suku pagi. Rugi tuan-tuan tak masuk sebab saya akan mengajar daripada asas alif ba ta tha jim ha kha sampailah tuan-tuan dan puan boleh mahir tajwid yang asas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Saya Ustaz Aidil, mohon maaf tuan-tuan dan puan. Saya mohon undur diri dahulu, insya-Allah kita jumpa petang tuan-tuan. Insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar
waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Orang Azmah Abu Hasan, Ustaz, kalau tapak tangan beralas telekung masa sujud tak direct pada sejadah, sah tak solat kita? Sebagian ulama tuan-tuan dinukilkan daripada mufti wilayah Persekutuan mengatakan solat masih sah, tapi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan jangan tutup lah. Tapi kalau tutup juga tangan tu beralas dengan sejadah, solat masih sah. Don't worry, be happy. Okey, insya-Allah tuan-tuan, saya Ustaz Aidil minta maaf kalau ada salah dan silap, kekurangan, ketelanjuran bahasa kata dan sebagainya. Terus support kita tuan-tuan, insya-Allah. Jangan lupa follow saya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita minta izin undur diri dahulu tuan-puan. Aku lu qauli hadza, sama-sama. Wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini live teman-teman. Assalamualaikum.